Hancurkan Islam, hancurkan sistem institusi beraja dan diraja. Sultan Mahmud berjaya dihalau. Sampailah Melaka tak ada sultan. Sebab pada sultan, tuan-tuan, ada daulat. Pada sultan ada syiar. Pada sultan ada maruah. Pada sultan ada kehormatan. Sultan jatuh, agama jatuh, bangsa jatuh. Maka benda pertama, lengserkan, hancurkan kepercayaan orang dan jatuhkan kredibiliti sultan. Maka sistem diraja Melaka jatuh ranak dan riwayat susur galur sultan-sultan ini terputus. Kecuali sistem beraja di dunia yang tidak terputus dan paling lama di dunia, dibukukan dan dibuktikan oleh Guinness Book of Record dan Heritage UNESCO dan seumpamanya. Satu-satunya sistem beraja yang tidak pernah terputus berasal daripada Maharaja Debaraja, diislamkan semula oleh siapa? Syekh Abdullah Al-Qumairi. Tidak lain tidak bukan adalah sistem kerajaan Kedah yang kita tumpang bernaung di bawahnya, Tanjung Penaga, sebelum dirampas dengan penuh rakus 1786. Habis, kalau tidak kita ada sultan sampailah. Itulah perangai British dan juga penjajah. Tuan-tuan, dalam tanah Melayu ada tiga lah, Penang, Melaka dan Singapura, termasuk dua negeri Penang dan Melaka terutamanya. Dua-dua sampai hari ini tak ada sultan. Memang itulah dasar penjajah. Yang kedua, goyang dan pecahkan akidah mereka. Nak pecah akidah, nak pecah ibadah, nak pecah syariat, nak pecah ukhuwah, nak pecah muamalah, pecah dan hancurkan masjid. Maka yang kedua, Masjid Agung Melaka dihancurkan dan di bawah tapak itulah dibina kota Formosa antara pandangan. Kita yang tak mengaji sejarah, kita tak tahu benda ni kan. Inilah matlamat yang diingin penjajah supaya kita jangan tahu. Dalam sejarah ada spirit, ada bangkit tuan-tuan dalam banyak-banyak bangsa di dunia. Bangsa yang paling hilang identitinya adalah bangsa Melayu. Kita tak tahu sejarah kita. Benda ketiga yang dirampas oleh Portugis selepas sistem diraja dimansuh, masjid dihancur. Yang ketiga, segala dokumentasi dan catatan rekod manuskrip hukum konun undang-undang Melaka telah dirampas dan ditemui catatannya di Moscow Museum dan juga di England. Ini hak milik kita, Flora di Mar, kapal di Melaka. Kapal tu bila manuskrip yang dibawa oleh Portugis, tuan-tuan, dia nak hancur musnah macam orang buat jahat. Dia nak hapus bukti. Macam itulah. Hampa jangan kenal bangsa hampa. Macam itulah yang berlaku ketika Sultan Abdul Hamid II wafat. Aku buang dia, generasi pun jangan masuk sehingga 1974. Seorang pun jangan kenal dan jangan tahu keturunan hampa. Yang saya sebut tadi, Flora di Mar tu kapal replika di Melaka kan. Dan dibawa manuskrip antara catatan dengan orang-orang yang dirampas daripada tanah Melayu Melaka, tuan-tuan, dibuang dan dikaramkan di laut dan dibunuh. Jemaah haji Melayu di atas kapal tu. Kita hak tak tahu, pergi ambil gambar. Oh, teka-teka bangganya, cantiknya kapal Portugis ni.